Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi untuk menonton video ini. Dan aku harap korang yang tengah tengok ni, macam biasa lah guys, takkanlah korang tak tahu, aku akan ulang ayat ni berkali-kali. Please stay tune sampai habis, okay? Tolonglah, sebab aku sangat-sangat perlukan support daripada korang yang tengah tengok ni guys. Pada yang belum lagi subscribe Faiz Cerita, please support guys. Langkah-langkah dia mudah je. Korang hanya perlu tekan subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa untuk klik button notification. Dan buat yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan guys. Dan buat korang yang baru mengenali ni, harap korang juga sudi untuk support Faiz Cerita. So guys, diingatkanlah kepada yang baru mengenali Faiz Cerita, penceritaan hanyalah sekadar untuk perkongsian dan juga hiburan semata-mata. Jadi baik, tanpa membuang masa, apa yang aku nak ceritakan dalam video kali ini adalah berkenaan dengan satu kisah ni, yang di mana kisah ini dikongsi, yang di-sharekan dari seseorang yang dikenali dengan nama Hamzah, bukan nama sebenar. Pengalaman beliau ni dikatakan dia bagi tahulah terjadi apabila dia bekerja dekat satu syarikat ni, yang di mana syarikat ni dia macam logistik, dan syarikat ni dia ada store. Lepas tu adalah department dia, dan Abang Hamzah ni dia bekerja dekat store. Mengerikan tu katanya. Dan katanya juga selepas kejadian tu, dalam beberapa bulan kemudian dia berhenti kerja guys. Tapi bukan berhenti sebab gangguan tu. Gangguan tu memang pertama kali berlaku sepanjang dia kerja dekat situ guys. Tapi bukan itu sebabnya dia nak berhenti, tapi pasal bos dia. So kalau korang nak tahu kisah perkongsian Abang Hamzah ni okey ke tak okey, korang kena dengar sampai habis. Masa dia bekerja dekat syarikat ni, macam yang aku bagi tahu tadi, dia memegang jawatan sebagai penjaga store. Kerja dekat dalam store tu lah, buat packing, tulis-tulis laporan dan sewaktu dengannya lah. Dan dia bagi tahu sepanjang dia bekerja dekat situ, asalnya dia hanya bekerja daripada pagi sampai petang. Dekat situ tak ada shift sampai malam tu guys. Tapi entah macam mana, pada hari itulah hari yang dia nak kena ni, dia kena kerja sampai malam, maksudnya overtime. Dan pada masa tu pula yang bekerja dekat store masa tu tak ramai, 3 orang je termasuk dia. Dan pada hari tu 2 orang lagi tak boleh nak buat kerja malam tu, dia yang kena buat guys. Sebab ada banyak kerja nak diselesaikan dengan cepat, jadi terpaksalah nak tak nak. Dan sepanjang dia bekerja kat situ, memang tak berlaku apa-apa benda-benda yang mistik, yang menyeramkan. Tak tahulah, kata dia mungkin siang hari, jadi tak adalah apa-apa yang pelik. Tapi selepas dia kerja waktu malam tu, barulah dia tahu. Dan dia dah mula fikir agaknya setiap malam mesti ada benda-benda yang pelik jadi. Kejadian ni dia ingat-ingat lupa jugalah, sebab benda ni dah lama dah guys. Tapi dia sharekan ke aku apa yang dia ingat lah. So berbalik pada tadi tu, dia sepatutnya bekerja sampai petang, so dia kena buat OT kan. Suasana sepi gila, sunyi je. Yang dia dengar pun bunyi kipas pusing. Lepas tu adalah sesekali dengar bunyi tikus berlari. Itu je lah. Waktu Abang Hamzah tengah buat kerja, yang dia ingat waktu tu dia tengah buat report sikit, tengah tulis-tulis. Tak lama kemudian dia ada dengar bunyi kedebuk. Kuat bunyi tu. Bunyi tu datang dekat rak belakang. So bila munculnya bunyi tu, maksudnya adalah kotak yang jatuh. So dia pun bangun daripada tempat duduk dia tu dan pergi tengok dekat rak belakang. Memang bila dia sampai dekat situ, memang betul lah ada kotak yang jatuh. Tapi misterinya guys, kotak tu berat. Mustahil untuk kotak tu jatuh sendiri. Dan angin dekat dalam store tu pun tak ada. Angin kipas mana dah boleh nak tolak kotak seberat itu jatuh. Kalau taufan tu lain lah, kata Abang Hamzah ni. Tapi kalau setakat angin kipas, mustahil. Dan kalau kotak ni nak jatuh pun guys, daripada rak tu mesti kena ada orang tolak bagi jatuh. Tapi dia seorang-seorang kat situ. Kotak tu berat guys, itu yang misteri dia. Memang masa tu dia agak macam pelik jugalah, sebab kotak ni berat. Tambah pula kotak tu dah disusun-susun elok tau, dah disusun-susun rapat. Abang Hamzah pun dia tak nak buang masa nak fikir benda yang bukan-bukan, nak fikir jauh-jauh sangat pasal kotak jatuh. Dah jatuh, lantaklah dia pun nak ambil kotak tu, susun lah. Sambil dia macam mengomel-ngomel sikit lah, mengeluh seorang-seorang. Lepas dia dah susun kotak tu dekat rak tu balik, dah elok-elokkan balik, dia pun nak pergi patah balik dekat tempat duduk dia, nak sambung buat kerja lah. Waktu dia berpusing nak pergi dekat tempat duduk dia tu, dalam beberapa langkah,
Tiba-tiba ada bunyi psst, macam tu guys. Macam yelah, macam ada orang yang manggil dia. Dan dia syak bunyi tu macam datang dekat celah-celah rak. Dia pun intai-intai lah dekat celah-celah rak tu, dekat sekitar situ. Kot yelah apa benda tu kan. Tapi dia intai-intai tengok tak ada apa-apa lah pula. Dia pun abaikan lah, lantak lah sebab kerja tengah banyak ni. Dia pun pergi balik dekat meja dia untuk sambung tulis laporan. Dia baru je duduk dekat kursi nak sambung buat kerja, tiba-tiba lampu atas kepala dia, lampu tu lampu neon, berkelip. Waktu daripada dia sampai dah masuk malam tu apa semua tak ada pun berkelip ke rosak. Tiba-tiba berkelip-kelip pula. Lepas tu pula kipas pula berpusing laju tau. Laju sangat. Padahal masa tu dia tak ada kuatkan pun. Masa tu juga Abang Hamzah ni dia beritahu entah macam mana dia punya mata tu nak memandang-mandang dekat sekitar-sekitar situ, dekat rarak situ, macam nak tengok-tengok macam tu lah, nak tengok-tengok kan. Dah macam mana lah kan, hati dia tergerak. Tengah-tengah dia duduk tengok-tengok kan, mata dia melilau macam tu, sas, dia ada nampak satu lembaga hitam melintas. Tapi laju lah. Dia terus bangun, dia nak kejar. Sebab bukan apa, dia takut kot orang ke yang masuk nak curi ke. Dia pun pergilah nak kejar. Tapi bila sampai je dekat area rak bayang hitam tu ataupun lembaga hitam tu pergi, bila dia sampai tengok tak ada apa-apa pun. Yang ada cuma kotak-kotak dengan laluan yang gelap. Dan masa ni kata dia tak fikir lagi benda-benda yang yelah, benda-benda halus ni lah. Sebab dia rasa penat sangat. Yang dia tahu dia nak cepat settle, dia nak balik. So bila dia dah sampai kat situ tengok tak ada apa-apa, benda hitam yang lintas tadi pun tak nampak pula, dia pun nak patah balik lah, nak pergi duduk balik, nak sambung buat kerja. Tapi ini pun misteri juga guys. Bila dia pusing je nak patah balik tu, dekat lantai dia nampak ada tapak kaki tau. Dan tapak kaki tu basah pula tu. Dan dia tengok betul-betul tapak kaki ni dia menuju dekat meja dia, meja Abang Hamzah buat kerja tu. Dia pun pergilah dekat meja dia, jalan perlahan. Masa ni jantung dia tiba-tiba dah mula rasa berdegup-degup lah. Bila dia sampai dekat meja dia guys, ini memang mengejutkan dia. Buku laporan yang dia tulis tu terbalik dengan sendirinya. Bukan dia sampai buku tu dah terbalik tau. Maksudnya bila dia sampai dekat meja tu, buku tu terbalik depan mata dia. Seakan-akan macam ada yang terbalikkan. Kata Abang Hamzah masa tu, dia terduduk macam ni, macam terkejut, macam speechless. Dia ada rasa nak lari pun ada bila jadi macam tu, tapi entah macam mana macam kaku sekejap. Bila dia dah terduduk tu, tak lama kemudian guys, rak-rak yang ada dekat dalam store tu, dekat tempat duduk dia ni, dekat sekitar tempat dia buat kerja tu, ada beberapa rak lah. Rak tu berbunyi guys daripada atas. Bunyi orang ketuk. Tak. Bukan satu rak berbunyi tau. Ada dalam dia kata 4-5 rak kat situ. Tak. Dia, Abang Hamzah pun tengok lah macam masa ni dia dah mula rasa macam panik lah. Dan tengah-tengah dia tengok atas tu kan, dalam keadaan macam dah tak tahu nak buat apa tu, ada satu kepala guys yang dia nampak dekat atas rak tu, tengah memandang dia. Rambut panjang tapi muka tak nampak. Waktu dia nampak tu, kepala tu macam menjulur lah, macam ke depan, macam ke depan macam ni. Lepas tu bila Abang Hamzah nampak je dia macam ke belakang sikit. Tapi memang jelas Abang Hamzah nampak kepala, rambut dia lagi. Masa tu Abang Hamzah dia menjerit tau. Dia menjerit macam menjerit ketakutan. Tak nak dia kuatkan diri, dia bangun daripada tempat duduk dia pergi dekat pintu nak keluar daripada store tu. Tapi yang peliknya juga, bila dia sampai dekat pintu tu, nak tarik pintu tu nak keluar, tak boleh. Pintu tu macam tak tahulah nak kata rosak ke, sangkut ke apa ke, tapi dia dah puas bergelut dengan pintu tu. Pintu tu tak nak buka. Dan dia pun terus call kawan dia lah, nak bagi tahulah, nak minta tolong. Dapat, tapi kawan dia tak angkat-angkat guys. Dan waktu dia call tu berdering lah. Tapi bila kawan dia tak angkat, Abang Hamzah dia macam, dia ni angkat lah, cepat lah angkat, time ni pula lah kau tak nak angkat. Tengah-tengah dia bergelut dengan pintu, duk call kawan dia lagi yang tak angkat ni. Dia dengar daripada hujung, dekat dalam store tu ada satu hujung lah, macam mana entah, ada hujung, ada rak tau. Dekat situ dia ada dengar bunyi tangisan guys. Tangisan seorang perempuan, selang-seli dengan bunyi mengilai. Dan bunyi tu pula makin lama makin kuat, makin lama makin mengerikan.
dah tak ada pilihan, Abang Hamzah dia pergi menyorok dekat ada rak-rak kat situ. Dia pergi menyorok duduk kat belakang rak tu. Masa dia tengah menyorok dekat rak tu kan, dia tengok-tengok juga kan, kot ada apa-apa yang muncul keluar ke apa ke. Tapi dia tengok tak ada pula. Tapi bunyi tu lama guys, bunyi menangis, bunyi gelap tu lama. Tak lama kemudian blackout. Lampu dekat situ tu blackout. Tam. Oi, masa ni Abang Hamzah dah berpeluh-peluh, rasa macam nak menangis pun ada. Dia pun jelah buka torchlight kat handphone dia. Sebab dah gelap sangat ni, dia pun buka torchlight, suluh-suluh. Bunyi tu hilang. Bunyi gelap nangis tu hilang. Tapi ada satu bunyi pelik yang keluar. Bunyi macam orang berjalan tapi kaki dia seret. Sat, sat. Bunyi tu, aduh, bunyi tu kata Abang Hamzah dekat-dekat situ pula tu macam nak datang kat dia. Lepas tu pula ada dengar bunyi suara orang berborak tapi dengan cara berbisik. Tapi dengar ramai guys. Abang Hamzah bagi tahu diri dia tu seolah-olah macam dikerumuni. Masa tu dia dah rasa dah tak tahan sangat guys. Kepala dia tiba-tiba rasa macam nak pitam. Badan dia dah mula rasa sejuk. Tangan dia ketara gila, dia kata masa tu sejuk sangat. Dan keadaan yang gelap masa tu pula, dia kata agak lama dalam 10 minit guys. Dia bertahan pegang je handphone dia. Kalau ikutkan apa yang dia suluh tu pun dia tak nampak apa-apa. Tapi ialah daripada gelap langsung, dia bertahan je lah, pegang je handphone tu. Lepas tu pula guys, yang memang Abang Hamzah tak boleh lupa, kaki dia tu dipegang macam ni. Itu memang dia rasa, dia tak nampak lah tangan ke apa pegang, tapi itu yang dia rasa. Dia tu keluar daripada rak tu sambil menjerit-jerit, meronta-ronta dia. Dia pun terus pergi ke arah pintu tadi tu. Alhamdulillah kata dia, pintu tu dapat buka dan dia pun keluar daripada store tu guys. Lepas tu dia tak pandang belakang, dia terus naik motor, terus balik rumah. Dia tinggalkan store tu macam tu, tak berkunci, tak apa, kerja pun dia tak dapat nak siapkan. Dia dah tak peduli dah. Esok paginya Abang Hamzah datanglah kat tempat kerja dia. Dia pergi jumpa bos dia. Memang bos dia ada marah-marah dia lah. Dia beritahu kan, dia tak nak cerita lah yang tu, tak penting. So dia bagi tahu lah dekat bos dia apa yang jadi, apa yang berlaku, kenapa dia tinggalkan store tu macam itu. Dan guys, bos dia masa tu langsung macam tak ambil peduli. Itu yang buat dia nak berhenti tu. Bukanlah kena kacau tu ialah takut. Tapi ialah kerja overtime malam ni pun tak berlaku selalu. Itu pun kalau terpaksa. Tapi kalau kena lagi memang dia tak nak dah lah. Tapi dia boleh stay. Tapi bos dia, bila Abang Hamzah cerita apa yang berlaku sampai Z, bos dia macam dah tak percaya pun ada. Tak tahulah kan, dia pun tak tahu nak terangkan macam mana. Dia pun cakap dengan bos dia, okay, tak apalah kalau bos tak percaya. Abang Hamzah masih kerja lagi macam biasa. Tapi dalam 3-4 bulan cukup, lepas tu dia berhenti. Dia ada dapat info daripada staff-staff lain juga. Diorang bagi tahu Abang Hamzah bukan dia seorang pernah kena macam tu. Pernah ada bekas pekerja situ dulu pun pernah kena macam tu juga. Dia ialah kena kerja malam macam Abang Hamzah ni, tapi tak tahulah gangguan macam mana dia kena. Pekerja lama yang kena ganggu tu, dia tak lari macam Abang Hamzah ni. Macam Abang Hamzah ni boleh lari, macam staff tu dia tak dapat lari. Tahu-tahu pingsan. Esoknya pagi orang datang tengok dia dalam keadaan pingsan macam tu. Jadi guys, itulah apa yang aku nak kongsikan sedikit untuk dalam video kali ni. Pengalaman kisah seram daripada Abang Hamzah ni sendiri berdasarkan kisah benar dia. So guys, kalau korang yang tengah tengok ni ada pengalaman macam ni ataupun nak sharekan korang punya pandangan, korang drop komen korang dekat ruang komen di bawah. So guys, minta maaf banyak-banyak jika kisah ni tak begitu menyeramkan, tapi ini adalah real story lah daripada Abang Hamzah. So untuk korang yang tengah tengok ni, kalau ada kisah seram yang nak dikongsikan, korang boleh DM Faiz Cerita atau emailkan je Faiz Cerita. So guys, minta maaf banyak-banyak sekali lagi jika sepanjang penceritaan ada salah silap, ada bunyi-bunyi bising ke atau apa-apa saja yang membuatkan korang tak selesa. Aku minta maaf banyak-banyak dan aku akan cuba perbaikilah dari semasa ke semasa. Harapkan korang yang tengah tengok ni please stay tune sebab Faiz Cerita. Yang mana belum lagi subscribe, bantu support guys. Subscribe, like, share, komen dan jangan lupa untuk klik button notification. So guys, itu sahaja. Sekian dari Faiz Cerita untuk dalam video kali ni. Stay tune guys sebab Faiz Cerita. Stay tune untuk next video guys, InsyaAllah. Assalamualaikum.